Sekarang ni ramai ada masalah buasir, terutamanya lepas musim-musim perayaan, kita makan banyak, ramai yang kontak ada masalah buasir. So dalam video ni, saya nak kongsikan lebih kurang 3 ke 5 produk yang anda boleh ambil secara semula jadi. Dia tak ada elemen ubat, tak ada elemen dadah dalam dia, yang bantu untuk kecutkan buasir, bantu untuk legakan sakit, dan kalau boleh elak benda ni daripada berulang. Okay, jadi first kali saya nak minta anda untuk klik dulu butang subscribe, lepas tu komen buasir. Baik, anda mungkin dah lama ada buasir, dan buasir ni biasa berulang-ulang lah, dan itulah benda yang biasa saya nampak orang yang ada masalah buasir ni bila kontak, saya akan tanya mereka memang dah lama ada buasir. So jadi Alhamdulillah ramai pelanggan-pelanggan yang dapatkan produk-produk yang kita bagi, bukan saja produk yang high quality, tetapi juga kita bagi consultation macam mana nak makan, apa gaya hidup yang dia boleh amalkan, apa tips-tips penggunaan produk yang lebih advance, supaya dia bukan saja dapat orang kata buasir dia kecut hilang, tapi dia ada banyak lagi perubahan kesihatan lain. Jadi anda kena tunggu, dengar video ni sampai habis, dan kalau nak dapatkan simple saja boleh klik dekat link di bahagian description video ni dekat bawah, bukan iklan-iklan produk buasir yang keluar dekat bawah ni, dan you juga boleh klik dekat saya punya dia punya bio dekat channel YouTube ni, ada bio dia, klik dekat situ, dan ada juga untuk tekan button buasir. Baik, first kali bila berlaku buasir, kita kena fahamlah dia berlaku bengkak kepada salur darah vena, salur darah yang besar dekat bahagian rektum kita. So ada yang buasir terkeluar, ada yang buasir dekat dalam. Tapi yang penting, bila kita membuang, kita rasa pedih, kita rasa sakit, dan ada yang sampai tahap berdarah. So apa yang kita boleh ambil? Okay, first kali saya cadangkan selesaikan isu masalah najis keras, masalah sembelit. Bila keras jadi lagi sakit. So saya akan memang cadangkan pengambilan pil Down Sena. Ini bukan sebarang pil Down Sena yang orang ambil, orang hancurkan, buat tablet, bukan. Ini adalah high quality Down Sena yang mana bukan saja dibuat macam tu, tapi dicek yang mana zat-zat dalam dia kekal tinggi. Banyak yang kita makan tapi sebenarnya zat tu dah tak ada sangat. So kita nak yang kualiti, sebab pil Down Sena ni kena faham apa yang dibuat. Dia akan aktifkan kita punya usus kita. Dia jadi aktif dan dibantu untuk lembutkan najis tu dengan agresif. Jadi bila najis lembut, kuranglah isu kan. Dalam tu dia ada juga fiber, bantu untuk tarik keluar najis kita. Untuk anda yang ada masalah membuang, saya cadangkan kena ada pil Down Sena yang high quality ni. Okay, yang kedua, saya cadangkan amalkan omega 3. Omega 3 ni yang jenis macam mana? Dia mestilah yang tinggi EPA dan DHA. Ramai orang beli je omega 3 mana-mana tapi tanpa faham apa benda yang kita nak. So jadi omega 3 yang saya supply ni, di Ultimate Vitamin, kita supply yang high EPA, 90%. Ini adalah paling tinggi dekat market, disuling 3 kali untuk pastikan tidak ada logam. So apa kerja dia? Apa kerja omega 3 ni? Dia bantu untuk sebagai anti radang. Dia bantu untuk kecutkan bengkak. Jadi bila kurang bengkak, kita rasa kuranglah kita punya sakit tu. Dia bantu untuk lawan inflamasi, merah-merah dekat bahagian kita punya rektum. Dia bantu dan juga untuk kuatkan otot kita nak meneran. Dan dibantu juga untuk menjadi pelinci kepada najis tu nak keluar dengan lebih mudah. Anda nak kan? Itu untuk fungsi khas lah untuk masalah buasir. Produk yang ketiga yang saya cadangkan ialah zinc. Zinc ni apa fungsi zinc? Zinc ni especially untuk anda yang rasa sangat pedih, anda yang ada masalah buasir berdarah. Zinc ni dia terkenal dengan untuk speed up recovery luka. Kuatkan untuk recovery luka tu, cepatkan lagi untuk supaya tak luka. Dan zinc ni ada banyak sangat fungsi untuk kita. Untuk immune sel kita tak senang-senang radang, tak senang-senang rosak, tak senang-senang sakit, dan dia memang banyaklah, ada 200 lebih fungsi untuk tubuh anda. Tapi anda tak faham, ramai orang tak tahu sebab tu kena dapatkan. Bila kita beli suplemen, kita kena dapatkan bukan suplemen semata-mata. Suplemen yang high quality, dia kena datang dengan consultation yang berkualiti. Sebab itulah yang kami bawa dalam Ultimate Vitamin. Sebab ada pelanggan-pelanggan kami yang bertahan 13 tahun kan. Dia bukan sekadar dapat benda tu, tapi dapat kesihatan keseluruhan. Ini saya akan ajar
tim saya akan ajar melalui tips-tips dan consultation yang kami bagi secara berterusan. Untuk orang baru, you ada 18 bulan free consultation. Tak kira apa-apa masalah kesihatan. Okay, yang keempat, saya cadangkan amalkan vitamin C. Vitamin C, orang tanya 4-5 produk ni banyak, kena makan semua ke? Tak. Bila you contact, kami akan bagi pilihan. You akan pilih berdasarkan bajet dan berdasarkan keadaan. Kita akan suggest apa yang sesuai. Jadi jangan takut, semua benda boleh bincang. Okay, vitamin C ni sangat terkenal tentang dia punya fungsi dia adalah untuk baiki sel. Vitamin C ni dia adalah untuk baiki sel. Baiki sel-sel rosak dengan efektif. Bantu untuk naikkan kolagen supaya otot-otot kita ni kemas. Okay, dan yang last sekali, saya sangat-sangat cadangkan kalau you ada buasir daripada keturunan, you memang rasa tubuh you ni ada sistem tubuh you ni yang tak sihat-sihat, susah nak sihat. Okay? Saya cadangkan amalkan polyphenol blend. Polyphenol blend ni kenapa penting sangat? Tapi saya cakap terus terang lah, polyphenol blend ni harga dia tinggi sedikit. Sebab apa? Sebab dia punya kadar baiki sel dia sangat tinggi. Yang kedua, dia hanyalah pada masa sekarang, mengikut kajian sains, ini adalah satu-satunya suplemen yang mana boleh tembus ke tengah kita punya DNA. DNA kita kat tengah ni boleh masuk dalam DNA dan baiki kerosakan sel DNA. Sel DNA ni kita rosak sebab keturunan, sebab stres, sebab pemakanan. Bila rosak, fungsi sel kita tak boleh nak jadi baik. Jadi dia tak boleh nak lindungi diri dia. Dia tak boleh nak buat sel baru dengan cepat. Sebab tu kita punya masalah buasir kita ni lambat sembuh. Senang sakit, lambat sembuh. Sebab sel kita tu lemah. Lagilah orang-orang yang dah lagi berusia. Orang yang muda tu, faktor pemakanan 30-an pun dah ramai kena buasir. Yang umur 50-an, 60-an lagilah lambat untuk recover. Jadi polyphenol ni dia akan bagi tenaga pada sel kita buat sel yang baru dengan cepat, atasi masalah genetik, kerosakan genetik akibat keturunan, dibantu untuk naikkan imun sel. Dia adalah anti radang kronik yang efektif. Kajian sains dibuat dalam masa 1 jam, bila kita ambil 1 serving polyphenol blend ni, dia akan turunkan kadar inflamasi dalam tubuh kita dengan drastik. Itu bagus je lah. Okay, so jadi macam mana nak dapatkan? Simple saja. Tengok dekat link yang saya sediakan di bahagian description ya. Ada orang kena klik see more kat bawah. Ada klik see more. Jadi kena klik dapatkan link dekat tu untuk contact kami, ataupun boleh tengok dekat bio YouTube saya ni, dekat home dekat atas ada link yang boleh klik dan klik buasir. Jangan klik iklan-iklan yang bukan daripada Ultimate Vitamin. Okay, itu saja. Saya doakan buasir anda sembuh dan kekal sembuh. Assalamualaikum.